sama. Ekor dah kapal mencuci tapi punya. Jangan dia. Banyak. Tu banyak ke? Air tak ada dah. Tak dia kan. Dan ni udah mencuci ke tangan air dah. Dah ada sih. Elok dalam ni. Kasih dah. Ya. Punya kalau dah. Elok dalam rumah. Ya. Kita cuci. Ya. Punya. Dah nama sedih boleh. Punya air dah sini. Masak dia sekarang cuci tori sekalinya lah. Ha, mana? Si lain. Dia mau cuci dia. Ini apa? Ini apa? Ni rumah. Apa ini? Sedang misi. Mesti. Ya. Ayo bayu ya. Mual lempak datang. Iya, Tu bos. boleh ni dia nang. Ang nak sayang ni ya. Tak ada tayang aku mau cuci dia dah. Tu apa ni ya? Berolek pada panjang. Sampai sia. Anak mama berolek. Mana ada orang nak? Anak mama dengan siapa tu ya? Si Cejat salah dia yang berolek. Oh ya ni cung kena. Iyo. Bawa dah. Mana ni bang? Kau cuci minyak jawi dulu lagi ya. Oh Jawi ya. Pantai Jawi tu. Golak dia, boleh cuci kedang ni. Yang pere nak. Kau katilang lu. Nah, belah. Tak di situ letak ni setuang konden. Ah, Ya. Kalian mang mana? ai, tak ada you mang. Tak ada yang marahnya. Iya. Dia kata air yang cari ya. Iya, ketik dah yang lah. Ya, air Bulat siang dulu. ah. Kau karyan lah itu air yang ada. Apa lah? Ah. Bola dah. Bola ya. Bola siapa? Ah? Boleh. Boleh. Ciba. Cik gua main bola. Tunggu dulu. Tunggu dah sudah. Menang. Jangan boleh. Skora. Woi, bawa main lah. Tenang main lah. Woi. Woi. Mantap ya, Bu. Kan tadi dah jadi dah masa. Cái payah lah kayak gue. Sok. Ngaji dah. Ini kok kadang jul. Main bola tu dia ada. Lai kerana iya. Eh, Iya.
kain na. Kau nak lama? Iya. Kau cuci dah lah. Dia kan kain na cuci tu kan. Dia nampak. Nanti dia ambil cuci ni. Kepet dah. Cik kan satu tu. Kita sebagai sini bini ya. Oh ni. Aduh je leh. Ayah mana ni yang? Kita sapu lah. Dah bini aku. Jangan kes. Jangan suruh cuci bini ya. Oh. Yang lebih kali dia. Jangan. Ani mandi orang yo. Apa dah punang? Nah, ini kita satu. Apa cuci ya? Kalau dah main. Merah. Dah main lah mata. Dah ni masak jadi dah. Wah ni ah. Dia tu. Apa ni dah? Mati lah. Kau fit lah. Lu sabun apa? Apa? Wah. Okey sabun ni nama. Kata jangan ambil kasut yang dulu. Azan dia orang ah. Lalu bulang dah boleh. Tak leh siap ah. Kita dua kena cuci kita tak boleh dikit lah. Kau orang nak dehen pun tak. Dia adalah azan ah. Lah. Kui balik. Kau dalam mandi. Kau kain enak ah. Okey dah. Tolong nak lencik. Sabun nanti tak tahu baju lencik kaki dah. So je basah ada kaki dah. Ni ke sembahyang ke dah. Ni tak mandi lah. Tolong nak lencik. Balik tu lah. Sini je ke. Kacau ni mandi. Kami 3 bulan dah pek. Apa nama? Nak. Minta biti uang ngaji, Mak. Apa nama? Biti uang ngaji? Berapa? 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta? Ngaji apa 2 juta? Dia? Ngaji dah waktu ayat kecil. 2 juta pula piti untuk mengaji. Di ku kerambi 3 ence kebajuan tu ada okoknya. Mau lo cari piti dan lagi lah apa nak ada tiba-tiba deh. Lo berapa minggu lah sebulan lo bilang nak tiba-tiba apa enggak. Ayo lebih nambang kilian tak pernah nambang tempat yang lain tak gini. Tak nambang bini dah. Nanti aja mengecik tu jalan le. Dia itu dan tak ada ku sama aku dah. Dia beko macam bikin ngai piti ke. Apa aja le mau jual. Udah lalu beko apa. Dah main lu. Lah aja. Haji juta le. Untuk makan saya lebih sejuta sebulan. Mana pencarian piti dia. Udah aku nak mengirim piti ni kemari deh. Berapa bulan ku anak nak mengirim piti deh. Dia ni media anak surang gua. Piti kemari deh. Sunang na din kan. Lain menambah ngomel tapi piti nak berkirim-kiriman deh. Mak, ada ayam nih masuk ke halaman awak. Apa dah salah lau ne? Ya, Mak tahu undang-undang gini dah. Apa dah undang-undang Saya ni? ikut ayam 10 juta. 10 juta? Kayu ada. Cepona deh. Ya, jom lagi info je kau malas orang wah. Iyo, Siko 10 juta? iyo. Mana ada orang ya? Cie dulu, itu lo lalaman awak tu dia. Biar boleh bila dia ni masuk ke lalaman awak, bila tak 10 itu apa aku dia panting dia.
Di, coba lah Yuda, iya kata bayar juga uang majang dia aku mah 10 juta sih ku tuh aci, 2, 3 tuh apa tuh ada jadi tujuan lambiran. Mama nak dah boleh dah. Tak ada boleh senang. Indah. Aku nasi nasi kan Dah ada mak tapi rumah tanah lah. Nak kita nak cari yang boleh sini. Cik jangan nanya cari aku udah panggil kalau lama bilang ya. Mana ke? Wah. Ini cukup sini kau nak lama. Kok. Masuk kemari aja, Mak. Dah. Kok. Tolong masuk lah. Cepat masuk lah. Betul. Puji boleh kata lo. Mulanya masuk ke apa? Harus balik sama Yuda dia tahunya juga terbukti sih. Kok bukti masuk ayam kau lah masuk ke perkaraan kami tuh apa? Itu Yuda, ini nampak ayamnya. Ini cele-cele tante. Ayo itu tuh. Aku bukti kok bukti ayam kau lah masuk ke rumah deh. Lah. Kau yang siapa mas? Si ayam sikan. Bukan mas sikan ale. Minta biti lah kalau padang deh. Ngapa kau dah? Kau menjulak pinang. Ni pinang ronda ni kau julak pula dah. Iya kau buat jus Ni lala. ada kena kecak kau cek. Yuda pulang lah Yuda lu. Dia lah aku senang udang lah. Itulah Yuda pulang lah. Itulah. Pun lah kau jeceng kadang. Mari lah kau lu ada nak kecek cek. Dia ambil pinang lah sibuk. Kau banyak ayam kau nak. Iya. Kau ayam kau kuku ada dah. Iya apa dah? Ayam kau le tahu kau. Tolong kau ajar ayam kau tu tata tertib adat seketek dia. Bakal lah kau kata itu dan. Le tahu kau ayam kau lah ngoke jadi muka rumah deh. Lah menyeting-tinggal ciri dia tete rumah deh nak kau. Boleh masalah. Tidak apa-apa masalah dah kan, tidak apa-apa masalah dah. Le tahu kau peraturan undang-undang gini. Ayam dah berkeliaran di rumah di dondo 10 juta. Ayam kau pada ikut tadi bu dan lapek dan tadi. Ala 20 juta kau iya kadang amar piti kau 20 juta. Pernah ada laporan kau ke KPU ke mana kau hukum kau dah masuk kau penjara. Oi. Dari bilo lo ada dek kau nama-nama itu. Dia kan kau bayar kau 20 juta dah percaya dapat piti dan dengannya mengecek-ngecek aja kau. Ayam kau tu nak ada rotinya, kau nak ada roti dapat dedeng gede. Kau bayar. Apa masalah kau datang ke situ? Memang minta Ada piti. dek elok tadi dek kau. Tiba-tiba kau minta piti dek gara-gara ayam. Ayam ni nak ngapa-ngapa dek kan? Itu aturan hukum. Ini li jole dek kau. Aturan hukum tu harus ditek. Tapi Dia tu nak percaya dek mah bukti ada tadi bukti coba mak dia nak percaya kau. Kuah. Aku aja dek kuah. Bari kuah ayam kau siko. Ayo itu tuh. Aku bukti kok bukti ayam kau lah masuk ke rumah den mengoke-oke di rumah den kau sikan leo beda kau lah berajuta piti dek kau kuah. Alah Yuda, lah bisa kau. Lah. Kuah na jantan cek dapat dino cek kuah. Duit kuah ayam kuah. Lah 20 juta tuh. Dia nak kau membayar tu. Tolong kau bayar stek. Kau lelo lah kau lah. Kau datang. tungguan. Kau nak datang ngomongin kadang kau biasa salah gaya kau lah. Padahal aku mana Adik. Padahal pula kau mana kan? Hah? Dia pindah piti 20 juta dia kan semua dulu deh cek. Hah? Juta lo sih apa dan? Piti 20 juta dah apa warna kau dah. Kalian. Woi, manga demi mak kawan kena cakap yuk. Kau nak ya? Apa masalah kalian wah? Inyo nak mulai dia dah. Banyak kasih kau. Apa masalah? Inyo tu nak tahu je undang-undang doh. Yuk. Dia kau minta sepiti dan. Kau minta piti dan 20 juta. Yo ayam mang tu masuk ke pekarang rumah dah lo bedang. Ayam mah. Ya dondo 20 juta kini. Undang-undang dah 20 juta dah lo buat. Minyak tu bon. Barang kau dah. Minyak. Iya itu undang-undang gini. Mana bukti? Bosnya dia udah minta piti 20 juta. Itu dah. Buat tanya Pak Jorong lu nan jalet nyo. Nah. Pak Jorong lah. Ha. Bawa minyak. Gua minyak guys. Mau tak? Pak Jorong ah. Coklat dah nyo. Mak senya minta piti ke berapa pandai dah. Sayang.
Dari bila lo ayam kena landu. Tahu dah tak woi. Coba Pak Jorong, oi. Jerong. Oh, jara. Jerong. Oh, aduh. Wah. Masalah lah. Ha, apa salah? Masalah ayam. Ayam. Ya. Pak Ayam masuk dalam kalau menurang kan dia 10 juta cak ayam. Emang itu kenyataannya. Ayam sih ya. Minyak masuk Tak kamar. ada jole-jole sama menyaran-nyaran obe-obe saya ke rumah orang minta itu orang 20 juta kita ayo deh kau ke. Kan, tolong jo hati dingin. Lah. Gadi udah itu loh. Tadi Pak Jorong. Lah, jam berapa nak? Yuk Pak Jorong tuh harus update. Tunggu lo. Awak tanya ke Gadi lo deh. Apa salah tadi? Ayamnya masuk ke dalam rumah den. Lamu oke-okenya di muka rumah den. Lamu ciri-ciri kayaknya di ramah rumah den kayak di rumah den kayak. Kini tuh peraturan undang-undang Pak Jorong. Satiu ayam yang masuk ke pekarangan rumah wang pekarangan apa sudah dondo 10 juta. Tadi ayamnya duitku masuk ke rumah den. Dan ada Dan bukti ya. 10 juta. Mana lo aduh. Pokoknya harus gampang tuh den sekepet. Tunggu. Datang ke rumah orang yang nyarang Tunggu. kau. Gadi dari mana, Pe? Informasi itu. Emang kayak gitu kenyataannya. Dari siapa, Pe? Kenyataan deh, kenyataan. Ya, Pe lah. Woi, mana siapa? sih? Iya Mal pe. dari Di mana? Mana? dari anak den. Ah, si udah. Ya. Atuh baik si udah. Keceknya keceknya undang-undang peraturan undang-undang lah berubah mah aja juga Satyo. Oh ada ayam yang masuk ke rumah awak tuh kena dodo 10 juta aja juga. Ya dah pak. Nak kau nak Nah, udah tunggu dah. menerima aja. Tunggu lu. Nah, kalau di media sosial tuh, kalau awak belum tentu kebenarannya, jangan dibagikan langsung. Awak sayang dulu lah. Awak sayang sudah tuh awak pastikan dulu lah. Kalau lah pasti baru awak puan lah. Pak Jorong saya nak Nah, tahu kalau ikut kau kan belum pasti deh lah. Kalau belum pasti berarti belum bisa deh lah. Deh. Deh Lu paham udah deh. mau tahu. Beko kalau model itu gadi beko hoax dia lah. Awak tu. Tapi Ah, tidak. kalau lah jale hitam putihnya bisa dapat alai loh. Nah gadi. Ah, Pak Jorong saya nak tahu ya. Pak Jorong lah. Kau nak lah pesen informasi langsung Pak Jorong lah. tahu loh. Bahkan lah tenang kan. Dan tak terima dan lo mak dinyo saya penyo ke rumah dan sudah tuh nyai sarang-sarang dan. Emang itu kenyataan gini. Tunggu. Ndak itu loh. Nang jale kini gadi josikan. Nah, pasalaman ya. Nah, sahabatan ya. Nah, Maaf lah le. Kau lagi. Belum. Kau kan di padang. Gara-gara ayam macam kak loh. nah Pak Jorong kapai ke apa? Pai ke sembayang dulu. Sudah tuh mah penjawi lo lah. Nah, lah salam lo salam. Lah. Ramai sana le, cepat. Damai. Gara-gara ayam macam kak salah loh. ayam den dari Jole nggak salah copet lah pun tak apa dan. Maaf je le. Salam lah. Salam. Nek elok. Esok. Tangkap lah. Kau. Nek elok. Dak boleh. Nah, Nek. Lah. Elok. Lelok. Ha? Dak boleh dah. Lah. Tapi ya tadi. Tapi bah tadi. Iya. Damai kan? Damai tu. Peluk. Boleh tak? Tu kan. Cak tu. Kamu lah. Salam. Kita aman kan? Aman kan? Ni nak nyulang le. Yo. Ulang, Lek. Dah. Yo mau dah. Lah, nudanya beko tiba di rumah, jadi apa-apa tak ada. Keceng kali ni deh. Ya, kini bawa lah apa lek? Ini leh. Lah, Lain. Nah. apa Lah. lah? Apa cak lah? Pai ke sembayang sudah tu pun Ulang eh. Hai Pak Jorong ah. Masih Pak Jorong. Oh. Ciba. Oh.